Ya. Anda sedang mendengar podcast The Common Fools bersama saya Adusis. Saya Ali Ibrahim Dan Ashraf Usman. Selamat Hari Raya. Cuba lagi nasi. Kita minta maaf kalau korang semua terasa selamat Hari Raya. Kau dengar suara Dre? Dengar. Kita minta maaf kan. Suara kepit je. Kepik rantai By the way happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aidil. Happy birthday to you. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah Aidil Umur berapa Adil Yang ke berapa? 36 lah. 36 tahun ini. Tua ganyut kau Dah selambak kau punya badan Banyak maki kau. Banyak maki. Betul lah. Udahlah di. Habis tu dia punya hari jadi tu falls on orang kata berapa Syawal Tak ingat lah. Oh tak ingat dah. Hari raya Aidilfitri Of course lah. What a lame joke. Dia mesti hari raya je. Betul. Alhamdulillah. Bagaimana Adil? 36 tahun 36 tahun tau Dil. 36 tahun. Macam-macam yang aku dah belajar lah. Onak dan duri lah. Onak dan duri kehidupan. Memang Memang ubal pasal kehidupan Adil. Tersedih lah. Sedih. kehidupan pasal aku selalu teringat balik tau macam bila aku kahwin tu aku masih umur yang muda. So bila aku dah anak, pasal bila aku tengok adik-adik saudaraku sekarang macam diorang umur aku time aku kahwin. Yalah. Dan diorang belum kahwin lagi. Diorang belum kahwin lagi. Diorang belum kahwin lagi. Okay. So diorang still enjoying their life ni semua. So bila aku fikir balik memang alhamdulillah aku tak ada komplain apa-apa. Cuma bersyukur lah dapat kurniakan 2 cahaya mata. Alhamdulillah. So especially macam mak lah, tanpa mak tu tak ada kita lah kat dunia ni kan. Mak yang melahirkan kita. So aku nak terima kasih kat mak aku lah. Betul lah dia. Kerana bila aku nak give birth pula. Sekarang dah boleh give birth Adil Bila mak aku nak give birth Kau tu, potong steam Adil. Lah still kau. bila mak aku nak give birth kan aku tu, she's having a Hard time. lah. Pasal kepala aku besar. Oh serius Adil. So dia nak keluarkan tu agak susah sikit lah. Ambil serius. Kau tak tengok bini dia hantar gambar dia kecil-kecil. Aku tak nak go to that. Paliti. Tak ada, kau pergi kat sana. Kau jahat tau Jam. Dia pakai songkok macam Turkish apa lah. Aku tak nak pergi ke sana. Kau bawa aku ke sana buat apa Jam? Kita nak kena tengok lah kalau betul dia cakap benar ke tidak. Memang benar lah. Jahat tau Jam. Aku Kepala tahu. besar lah. Kepala Kau besar. jangan potong steam orang lah. Steam dia besar. Adakah dia kepala dia macam steam ban? Kau kurang ajar tau Jam. Teruskan. Kau jangan ambil kisah lah pasal Acap ni. Steam ban lah. Tapi itulah dia punya pengorbanan yang Of dia course lalui tu bila dia nak give birth kan aku lah. Ya. So aku nak terima kasih lah kepada mak aku kerana daripada dia melahirkan tu sampai aku besar sekarang, dia tak pernah lupa untuk selalu ingatkan aku pesanan mak-mak lah dia kasih lah. Betul lah. So terima kasih mak. Ada tak? Dan bapak jugalah. Oh ya of course. Betul lah. So tanpa mak dengan bapak tu memang memang aku tak akan berada kat sini lah. Of course dia. Alhamdulillah dengan apa-apa yang aku dah capai. Memang belum cukup, tapi aku tetap usaha untuk diorang jugalah. Of course Adil Parents Adil Parents of course. Utamakan dulu parents tu. Yeah parents lah. What about your Kak Long and Kak Ngah yang mendengar ni? Family siblings sebenarnya. F2 lah Jam. Sibling of course Pasal of course diorang of course play an important role lah dalam hidup aku selama ni lah. Macam kadang-kadang macam aku tak suka share sangat benda masalah-masalah aku ni. Nice. Kalau korang perasan aku jarang share lah aku punya masalah. Pasal aku tahu every family pun ada masalah diorang. So aku tak nak add on lah. Aku tak nak bebankan diorang dengan masalah aku pula. So aku jarang share. So Kak Long pernah message aku. Oh Kak Long Kak Long dia pernah cakap
kau jangan simpan-simpan benda kalau kau ada masalah. Pasal aku selalu paksa diorang. Kau kalau ada masalah ke apa, kau share dengan aku. Cakap orang pandai. Gitulah gitu So aku tak kisah kalau orang nak share problem. Tapi aku tak akan share lah masalah aku kat diorang lah. Aku nak diorang happy. Aku tengok diorang happy je lah. Kak Ngah tak message pula Sama-sama. Message sama juga? It's a siblings group chat lah. Siblings group chat. So kita akan kena message lah. Nanti macam diorang message. Nanti Kak Long ke Kak Ngah dia akan cakap kau cakap orang dek, kau kalau ada masalah kau share kita juga gini. Cakap aku alhamdulillah so far okay. What do you expect for this coming this birthday ni? Aku tak expect apa-apa lah. Dah tua apa. Dah tua betul lah. Dah tua 36 tua lah. Ya ke? Mungkin tak setua Ali. Yalah. Ali dah umur wahyu lain 40 tahun. Nabi dapat wahyu 40 tahun. Alhamdulillah Alhamdulillah. Kau jangan perangai Steamban kat sini boleh tak Cap? Ya, terus Aku debit kau dengan Steamban tu. buat lama je. Debi Kira mak aku suka cakap Debi. Tapi depan letak Steamban tau. Jadi tak sakit sangat. Yalah. Tak expect apa-apa lah. Kalau birthday sekarang every year punya birthday pun aku tak expect much lah. Macam aku tak expect orang belikan present ke, buat birthday party ke. As long dapat makan bersama dengan keluarga dah cukup. Alhamdulillah. What about your wife? Wife lah. Betul. Wife kenapa Ada tak apa nak cakap kat dia? Kenapa Berapa lama kau dah berkahwin Dah sedikit lah. 11 years Deal 11 years. This year is my 11 lah. Betul. 11 years, Sebab aku this year aku masuk 10 years. So dah 11 years aku berkahwin lah. Alhamdulillah. Tak pernah tak cukup. Okay. Dekat rumah tu tak pernah tak cukup. Semua kalau aku busy kan, dia tahu bila aku busy dia akan settlekan anak. Bukan rumah. kita tu dah message kita jap. Dia minta keropok sikit. Ya ada lah. Guys, rumah aku kurang keropok Ya ada lah. Tak cukup lah. Tak cukup lah. Tapi alhamdulillah kau tak complain Adil. Bagus lah. So far kerupuk adalah kat rumah. Ada Nginjau keropok nginjau. Apa yang ada lah. Singkong. Bloody Steamban. Alhamdulillah. Kau maki dia ke apa? Betul macam dia aku dah tadi. Steamban kau tak jahat saya cakap. Kalau kau steamban kurang ajar Ali. Okey lah Dil. Aku di sini aku nak mendoakan kau Dil semoga kau dipanjangkan umur lagi. Amin. Sama-sama. Yang penting kesihatan tu aku rasa selalu sihat-sihat selalu. And kita akan InsyaAllah lah kita akan menceriakan hati kau lah. Hari kau lah, harian kau. Alhamdulillah. Happy. Every time aku datang ke podcast aku rasa happy lah. Pasal aku tahu aku will have some laughter. Of course lah Dil. Of course lah. Podcast Abang adik Iba cakaplah sikit. Kau diam. Kau steamban dia pasal ni. Taklah sama lah. Kita akan mendoakan dia sama-sama. Semoga dipermudahkan urusan dia. Amin. Amalan dia diterima oleh Allah SWT. Amin. Tapi satu je aku minta. Kalau aku dah tak ada, angkat aku lah. Woi, warga ni. Kau nak jadi Iyad lah. Iyad dah nangis-nangis. Tak pasal kita tahu bila kita dah meninggal tu, bila especially dah tua lah. So members kadang-kadang dah lost contact semua kan. So korang kan keluarga. So be there lah. Kau jangan ingat apa-apa Dil Cakap sikit lah Ali. Bila dia sebelum buat tattoo tu dia mabuk. Siapa yang angkat? Kita lah. Kita dua lah Cap. Kita ingat dekat Pening li. kat lido tu Lido. Kat lido. Padahal inai kecil Kita akan angkat insyaAllah. InsyaAllah lah Dil. The same goes to us also lah. Yalah. Sekiranya kalau kita tak ada, tolonglah kebumikan, tolong angkat kita, bacakan kalau korang rindu, bacakan Al-Fatihah, surat-surat Yasin dan sebagainya lah. Itu very important, you know. Sedih tu podcast tengok balik. So Salah satu kau dah tak ada. Sedih. sedih lah Cap. Reels apa beribu saya.
Itu kira kita punya memories lah. Memories Rindu-rindu tengok. Pasal once dekat internet will be there forever. Of course. So boring-boring tengok kelakar, sure. Dapat ceriakan sikit. Walaupun rasa rindu, dapat ceriakan. Ya, sure. Birthday pasal Birthday pasal. Kau pergi ke sini warga dan seterusnya Itu Yat Tofus ke sedih. Ya tak boleh lah. Yalah. Kita ni niat kita nak meriahkan hati orang. Betul lah, Li. Kalau orang nangis sampai bila? Berlendir mata orang tu. Dan kita juga akan meriahkan rumah yang selected lah. Hari Jumaat ni kita Common Folks akan menaiki satu bas ni. Kita akan berjalan raya, tapi bukan pergi rumah kita. Kita akan pergi rumah kawan-kawan kita yang mendengar ni. Bas Lombok lah. Bas Lombok lah. Tapi korang jangan kecam. Pasal kita dah tanya dulu whether diorang okay untuk apa kita datang rumah. Pasal kita ramai. Betul 24 20 lebih orang. So kadang-kadang orang nanti macam korang ramai pergi rumah orang, nanti orang tapi kita dah tanya dulu lah whether diorang okay. So alhamdulillah semua okay. Orang paksa. Orang paksa Datang. Yalah. Kadang-kadang bukannya kita nak, tapi orang nak. Betul lah. Ini adalah sumbangan kita jugalah. Of course lah. So aku pun look forward ni kan. Of course Pasal dia first time kita buat. Yes. So kita nak cuba. And it's going to be a good memory also lah. Good memory. Yes. Betul. Semalam aku pergi tengok cerita Blood Brothers. Oh syollah, kau dah tengok? Of course lah, bhai. Cool. Kat mana? Vivo City. Oh, Vivo. Oh, dah ada lah. Dah ada. Kau pergi Vivo City semalam Tak payah tinggi sangat suara. Excited. Kau tahu apa bila aku excited? Suara aku high pitch. Bila kau tapi sebelum kau go to the movie kan, bila kau keluar kapak, rim scratch tak? Tak. Rim aku masih 18 inci lagi. Masih sui lagi. Selalunya 19 inci dia scratch lah. Lagi ada lining silver. Serak. Kena scratch. Baru beli. Jadi tak scratch lah. Oh, tapi you was at Vivo lah. I was there, Vivo City. I was at Vivo also lah yesterday. Why you never call me? Udah lah. Kau buat apa kat sana? Biasalah rimbat orang tu balik. Okay, betul lah. Life as a gangster gitulah. Aku tengok Blood Brothers lah. Okay. Solid boys. Tiket berapa jap? Tiket jap. 15 Satu kepala. Satu kepala. Oh, mahal So mahal. Aku tengok macam okay lah Blood Brothers ni okay. Aku tengok macam banyak sangat orang post kan. Macam bagus sangat ke Itu sebab dia 2 hari dah hit 9 million 10 million lah. Almost Dahsyat tau. Ada orang yang dah tengok premier, sanggup tau dan book. Tengok lagi. Tengok lagi. Saya Astro tak sebut kita premier. Itu sebab kita boleh buat media coverage sebab Astro. jangan bias lah. Alah Astro. Okay. Kali Aziz je kan ambil. Betul lah. Teruskan jap. So aku dah book tu wayang. Pukul berapa tu? Pukul 6 lebih lah. Melayu berjaya tau. Book tu wayang tau. Kira private tau. Dia dengan wife dia je tengok. Tak lah. Book seat lah. Cakap biar tegang. Book seat lah. Tapi seram tau. Kau imagine kau tengok wayang tapi kau 2 orang je. Seram lah. Seram. Lain semua seat kosong. Ada sekali kau tiba nampak ada- satu kepala je. Okay, teruskan jap. Satu pula So aku letak expectation lah actually. Kalau kau tengok scope production orang punya movie mesti solid apa. Okay. Macam kita tengok cerita Sheriff Ya. di Syafiq bikin. So dia buat Blood Brothers. Bro, dia punya color of the movie, cinematic dia dah gila babeng bro. Okay. Camera works dia, aku tengok dalam segi technical part lah Okay. Camera, color editing, dia punya lighting, tip top Hollywood Avengers memang kau tengok. Legit, Color bro. grading kira 10 upon 10 punya 10 out of 10 bro. Alright. Best editor dia dapat tu. Okay. So dia punya storyline bagi aku solid. Dia punya storyline dia tak macam klise macam gangster kampung ni semua. Tak. Dia jalan mafia punya bro. Shana Samad bawa tu karakter. Bro, Shana dah take over the gangster role lah bro. Okay. Like back then was okay Aaron Aziz kan. But Shana's punya beard lah bro. Yeah. Dia punya muka, dia tak payah nak rambut perang angkong siau sangat, tak payah. Dia setakat rambut hitam. Dia more to mafia Kan? kan. Mafia pakai suit. Dia ada angkong sikit kat leher dia, macam satu line tu kan. Lepas tu dengan dia punya beard. Macam aku yang inai lah that time. Tapi kat leher lah. Okay, nanti aku bakal leher lah. Kat sini belakang. Nampak kali Style of Watling lah. Inai apa boleh lelang apa. I was here Boleh shift lah. Ya, boleh shift lah. Dia pakai rantai gold, tindik gold. Lepas tu dengan tembak ah. Cool shit bro. Berg babi. Blood Brothers. Okay. Dengan Syafiq Kai pula watak dia macam dia tak boleh jadi Abang Long.
Okay. Pasal dia ada muka baby face tau. Yeah. So dia nak kena jadi adik-adik sikit. Macam dia ikut abang lu yang protect dia kan. Okay. So itu lah jalan cerita dia dengan Syafiq Kyle. Diorang adik-beradik lah kira. Diorang bukan adik-beradik. Oh, kira brother mafia punya. Okay, faham. Storyline dia macam mana jap? Okay ke? Storyline dia bagi aku kalau Samsul abang dia tulis, storyline dia would be much more better lah. Better, okay. Faham. Maybe aku bias lah, aku suka Samsul ni storyline. Yalah. But dia punya work Syafiq dah tunjukkan dekat Malaysia ni, diorang boleh buat this kind of movie with dia punya editing ni semua. Yeah. Next level. Dia dah bawa Malaysian film to the next level. Nice. Itu apa Syafiq buat yang Samsul tak boleh buat. Okay. By looking at colour, editing, camera work, aku tengah tengok si Syafiq ni, dia tengah lagi solid, tengah flex dia punya work. Agak-agak kau bila cerita tu Cap, kalau diberi peluang lah orang kata kau nak change mana punya actor to who? Mana punya actor Ataupun actress? Dia ada siapa? Shahnaz, Syafiq Kyle, Syukri Aya. Okay. Tak payah change lah bro. Superb lah kira. Superb lah. Okay, It's just fantastic how every role tu dapat mainkan dengan solid. Pasal aku kata director dia solid Nice. kan? Macam kita tengok Sherif Pasal Zul Arifin tak boleh letak jadi Shahnaz. Pasal Zul Arifin terlalu Okay. dia terlalu muscular. So Shahnaz ni dia tak sapau mana, tapi dia ada that body punya volume yang boleh nampakkan dia macam mafia. Just nice lah. Just nice bro. Okay. Kalau dia buka baju pun dia tak macam seketat macam Zul. Macam aku gitu sikit-sikit lah. Yalah. Fucking shit. Yeah. So aku recommend tengok. Okay. Storyline dia best, tapi I think can be explore more lah. Okay. Can be explore more. Pasal dia macam stuck sangat dekat mafia dengan adik-beradik, Blood Brothers punya ni lah. Yeah, of course lah, that's why the movie name Blood Brothers kan. Tapi boleh explore. Tapi si Shahnaz tu dia ada scene yang aku tengok dia habis-habis ikut Arnold Schwarzenegger. Habis-habis Terminator. Ada scene tu Okay. Aku tengok ini ikut Arnold ni power siap. Macam mana? Scene apa? Scene dia dengan fight lah, dia bawa shotgun. Oh. Dengan jaket macam Arnold Terminator kan. Dia jalan macam gitu. Kalau ada part 2 Cap, kau nak siapa ada lagi act? Kalau part 2 lah, Part Blood 2 Brothers 2. Kira additional of satu pelakon yang akan lagi impactkan the whole movie. Yes. Rosyam Noh. Rosyam Noh Rosyam Noh. Kena aku Aaron Aziz lah. Oh. Okay. Kena aku lah. Nak kasi dia role apa? Kira jahat punya role lah. Jahat Kalau aku lah. Okay. Tapi kau belum tengok. Yalah. Kau kena tengok baru kau Tapi faham. bila kau cakap tu ada sikit-sikit aku dah faham lah. Okay. Cuma kalau part 2 kan, let's see kalau betul-betul aku akan masukkan Abang Aaron untuk menjadi satu watak yang very dangerous punya orang. Ya. And Macam dia, Sherif lah. macam Sherif. And dia akan kidnap one of the punya dorang punya yang Syafiq Kyle ataupun Shahnaz punya adik ke apa ke, untuk meriahkan lagi lah cerita tu. Tapi solid. Kau kena tengok lah. Kalau nak tunggu kat Netflix, nak jual lama lagi kan. Leceh lah. Maksud kau ban bawa bini kau. Ini at least bulan lah kat wayang. Ada sana. Ya. Pasal tengah fly apa? Ya, kira aku pergi dating lah semalam kat Vivo kan. Yalah. Alhamdulillah. It's a must lah. Yalah, Vivo relax. dating, Dah lama tak dating kan. Betul apa? Betul lah. Ya, mungkin nanti boleh ajak wife aku pergi tengok Blood Brothers. Birthday Birthday. Birthday. Movie date lah kira. Gold class lah. Ya. Baik bro, gold class. Aku nak book Double gold lock class. Tapi pukul 9 malam, lambat sangat. Oh. Tapi kau boleh try gold class, aku rasa perfect. Ada selimut lah. Ada Kalau sejuk boleh pakai selimut. Aku tak pernah pergi gold class. tak Aku lagi, tak pernah pergi. No, saya tak mampu. Aku pergi balik. Pasal aku that time pergi pasal tempat kerja aku kasih voucher gold class. Oh, voucher. So kita try lah. Aku dengan wife aku kita try. Aku tak ingat cerita apa lah. Tapi dia ada selimut. Nanti orang datang kasih kau menu. Kau boleh order. Okay. Air ke apa, popcorn. So kau just relax situ. Kau tunggu orang serve. Itulah cerita dia. Baik Best. Gold class. Kira kau duduk Tapi boleh bawa anak Boleh. Tapi seat dia is 2 orang. 2 orang. So macam dia macam kau tengok movie kat rumah, kau relax gini, Yalah. baring, Santai. santai. Sangkut. Sangkut lah.
Should try. Ada rezeki boleh try. Yalah, mudah-mudahan lah, insyaAllah. Pasal aku makan puleh. Sedap lah pulet. Apa boleh? Paulet. Polet. Sedap ayam dia kan. Aku perasan lah kasih kau di scene lah What scene? Kau percaya ke kalau kau keluarkan satu letak lah dulu kau berdating lah kau keluarkan perempuan ni. Lepas tu perempuan ni datang kan. Yelah korang duduk face to face apa? Apa makan? Makan Okay. Makan. Lepas tu dia makan macam, kau tahu dia pegang fork, knife macam, kau tahu proper. Okay. Kan? Lepas tu dia slow babi punya. Okay. Dia cocok. Terus dia macam Okay. Second Bibi Ali. So Okay. aku perhatikan wife aku bagi tahu aku punya side view tu ada satu perempuan ni buat gini. Makan slow lah. Dia makan macam, kau tahu macam Betulnya macam menikmati lah. not really menikmati. Dia macam bagi aku fake lah bro. Macam kau tahu lah, aku tahu kau fake. Bro, kau Melayu sial. Okay. Kau kat rumah mesti mak kau dah lantak kau nasi lemak pun kau tak makan gini kan? Kau pakai tangan macam kau makan apa. So kat luar tu relax lah bro, steady. Tapi couple lah. Couple. Tapi Okay. kira makan kau tahu macam orang yang millionaire punya, yang kau tengok dalam TV, millionaire pun tak akan gitu. Macam Ada chance baru dating aja. Kalau takkan nak buat macam gitu. itulah saja. soalan aku. Kalau tengah dating, kenapa kau nak kena fakekan makan kau? Ada orang macam gitu je. Alamak, tak Kira best nak lah. tunjuk apa tau Jap. Tak best. Aku orang ni, aku orangnya Proper. kira proper. Habis nanti dah kahwin. Itulah. Alamak, Kira tertipu tak transparent lah. Tu yang aku Leceh. heran. Tu aku cakap aku ada discussion dengan wife aku. Kira tak jujur lah. Tak jujur lah. Kadang-kadang orang macam just apa self conscious Self-conscious. Itu pun satu yes. Pasal first time jumpa apa, lepas tu Ya. pergi makan apa. Lepas tu kalau contohlah kau makan selekeh lah. Nanti dia takut macam nanti kalau kau makan selekeh perempuan tu lari tak nak contact lagi Kena perempuan yang lawa gila ke apa, macam habis kau mati-mati nak, lepas tu dah dapat keluar, lepas tu terus ni kalau aku makan aku kena makan proper, kena jaga. Kau gitu lah? Tak, aku tak. Tak, kau makan bedal je. Bedel. Exactly. Bedel. Nasi goreng sampai bedal lah. Janganlah kebulur kan. Steady. Tapi kunyah biasa lah saya. Habis aku actually first aku date dengan wife aku macam gitu sah. Kau faker lah. Ya, aku pernah aku kenang satu perempuan. Okay. Lepas tu aku pergi makan McDonald tau. X. Tak, bukan ex. Okay. Kira kenal-kenal gitu lah. Oh. Terus aku keluar dengan perempuan ni, aku makan McDonald. Aku tahu kalau order McSpicy leceh, Alah. nanti dia punya sayur-sayur jatuh. Okay. Filet O fish je. Banyak makan. Simple lah kira kau choose lah. yang tak leceh-leceh lah. Ya, filet fish, cheeseburger. Filet O fish tapi tak letak cili pun. Takut berpeluh kan. Takut berpeluh. Ya Allah. Kira relax lah. Okay dah. Kenapa kenapa kita kena buat gitu Bagi aku datang presentable, makan biasa. Kalau comot tisu ada apa? Ya. Lap, sap makan. Sedap ya. Okay. Makan apa? Mac spicy ya? Wih so natural lah. Aku rasa people will love more when you are natural what? Ya. Tapi tu dulu lah. After that dah dengan wife aku, bila aku first time keluar dengan dia pun dah ni lah sembarang lah. Tangga kita orang. Oh ya. Betul lah. Aku first time aku makan dengan wife aku, bila aku cakap tadi aku letak yang kecil kat aku punya leher. Of course lah. Dekat topi semua kan. Takut mercik kau makan tulang kan tu. Makan tulang ketuk-ketuk. Kau imagine lah first time dating tapi bawa makan tulang. Leceh kan. Tapi pakai baju leceh. putih lah. Wah leceh lah. So bagi sesiapa yang mendengar ni masih single, korang boleh test lah. Makan tulang. Makan tulang. Kan. Pasal nak kena ketuk pun mana boleh makan 4S pun pakai Betul. makan tulang. Kalau kau tengok perempuan tu pakai 4S pun makan tulang, ni fake bro. Faker. Faker. Kau dah tahu dia fake bro. Kau cakap dia relax lah pakai tangan semua mari. Tak kira Dia sama macam korang orang selalu cakap macam nak tahu perempuan tu lawa tak lawa bawa pergi swimming pool. Asal lah. Make up tak ada apa dalam air. Oh. So sama lah kalau kau pergi makan, kau ajak makan tulang ke apa ke. Dan lagi satu, kalau kau nak test tu perempuan ataupun lelaki, kan kau suruh cuci ni toilet. Tengok hati dia busuk ke tak. Kepala otak kau. Tak ada links. Cuci toilet.
Kalau rumah kau nak adjust pun boleh. Boleh, senang je. Macam nak adjust deal? So kalau nak adjust korang boleh je call Soul Renovation Contractor. Boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok Soul Renovation Contractor, atau boleh email inquiries at soulreno.com.sg. Ya, dan jangan lupa hubungi mereka di talian 67426671 ataupun korang boleh walk in sendiri di showroom mereka di mana? 423 Changi Road.